Tester. Kambing Sekejap, nak sikit. Banyak siap. Ni before kita nak pergi Gopeng geng. Jangan kena beli barang BBQ. Lah, nanti siapa yang kena masak? Aru juga yang masak. Takkanlah aku. Kau tak dengar Jangan kat NSK by the way. Ada balas ke? Kepala bapak ada RM50. Ya, kau tanya dia tu. Ini daging apa ni? Dia nak 4 kilo. Dia nak tambah satu lagi. Daging apa ini? Dagingnya RM50. Dah lah aku tahu kan daging. Aku pergi tengok hotdog lah. Aku kira terus kan. Salahnya tu. Kak kata Kimbal sedap. Kimbal. Ambil Kimbal lah. Kimbal murah tunjuk. Macam sama lagi murah yang tu. RM8.80. Ya. Berat tu. Jauh berdiri. Tapi tu dah jadi air. Oh, ni buah sangkis. Okey. Sangkis, okey. Nampak ni. Saya yakin, saya pasti itu kopi putih. Tu je yang dia boleh buka. Tak sebab aku. Kopi putih yang bukan yang bentuk yang satu tu ke? Macam ada 435 Tadi buat aku 4 bak dulu. Haa. Kenapa dah lupa? Kan nak share receipt. Congratulations. Kan nak share receipt orang banyak. Dia kenapa? Cheese. Oh, ada. 1, 2, 3, 4, 5. Kita dah habis kan. Sekarang dah pukul. Boleh tengok tak? Kau tengok ni. Tak tahu pukul apa. Kita dah tadi pukul 1:30. Sekarang dah pukul 3:30. 1:30 ke tadi? We are done man. We are done. Cucu. Video. Go ada. Go. Yang berat kau bagi. Asal aku nak situ. Ini paling berat Okay. I nak pergi hantar ke lori. Kau tengok lah. Aku nak masuk macam mana? Serai. Siut tu. Ada lagi tambah serai. Baru lagi kita dah beli barang tadi. Kita dah beli barang BBQ semua. Lepas tu sekarang kita dah kat kedai Aceh. Kedai Aceh untuk beli arang. Sebab tadi kat macam nak pelan ni. Kau tekan lain. Arang tak ada. Dia pun tak. Tak kisah. Asal Colgate bagi gigi. Dia nama Colgate. Tak kisah. Colgate lah. Dia nama Colgate. Ya, Colgate. Colgate lah. Kita berapa tadi? Sumpah tak ingat. Barang ni kita beli untuk barang yang kita pergi ke Gopeng ni. Sekarang ni macam nak pelan. Lepas sekarang kita tengah cari arang. Sebab tadi kat NSK tak ada arang habis. Lepas tu Bazara pintu keluar beli arang. Bising. So esok kita nak pergi gerak untuk pergi ke Gopeng lah. 4 ke 5 kereta pergi Gopeng. Kita pergi Gopeng apa? Kak suruh masuk gua mak. Aku kata aku tak nak masuk gua. Dia suruh aku masuk gua. Kita pergi Gopeng untuk bercuti untuk reward daripada kita punya saudara raya guys. Aktiviti kita ada buat water rafting dengan masuk gua. Aku water rafting aku okey. Gua aku tak. Macam mana aku nak lari pada gua tu. Yeay. Tak ada tu. Kena pergi swimming. Lah kalau tak ada tak apa. Pakai jenama lain pun tak apa. Tak ada bagi. Tak ada bagi gigi. The next day. Tengah siap. Aku tengok budak main. Dia lesa-lesa tidur. Acik. Ni lah budak. Senang duduk. Bangun-bangun nangis. Susu. Bawa susah
daripada kita orang. Apa jadi dengan Nabil? Tapi dah mana ke? Saya buat ni camp. Kita Muni Camp ke? Oh, dia tadi ada sembang Muni Camp. Mana off-road yang ditutup tu? Sebab tu jalan kan. So, kalau ni tutup, dia kena pusing ikut Gua Musang. Gua Musang ke Tempurang. Oh. Okay. Kita dah sampai, geng. Kita sampai Muni Camp. Kata anda? Kata-kata saya hari ini, saya bersedia untuk melakukan aktiviti hari ini. Okey. Kata-kata anda? Selamat pagi dunia tipu-tipu. Ya, selamat Siapa pagi. tipu? Meow. Dia tipu. Nyai, orang cuba biji kucing ni. Ih. Kucing kampung. Kucing kampung tak sombong tau. Kita orang yang pertama yang sampai, geng. Kita makan breakfast kita orang. Nyau nyau. Nyau nyau. Macam biasa lah. Macam biasa lah. Ni beg Arul. Ni beg Miza. Tu beg Kak A. Okay. Jaga buat. Host tu rasa dah mual lah nak main benda-benda ni. Aku tak suka SD ekstrem ni. Tak kunci pun. Assalamualaikum. Woo! Menariknya. Ya, inilah kita punya. I need this cutter. Cari cok. Baik. Baik, kita tengok tandas dia, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan macam yang itu. Bismillah. Oh, cantik. Wow. Ni ke mana pula ni? Wow. Oh. Ha? Masuklah. Ya. Inilah biliknya. Jom kita ambil beg. Aduh. Keluar. Ha. Yeah. So kita kena ambil beg, kan? Ikut tandas, by the way. Menarik, Kau ingat ni pintu belakang? Tidak. Kau tembus sekali. Kalau lupa kunci. Allah Akbar. Ada kereta kita orang. Wow. Macam mana? Buat kita? Di sini. Okey. Hai. Hai. Salam kenalan. Okay, bye. Sekejap. Hai. Hai. Kau aduh mal. Oh, tengok. Tudang aku nak macam-macam. Allah memberikan Amin. firman kita nak kita Amin. Apa itu doa mijah? Aduh. Sedap. Not bad. Ni Maggi mami. Tak juga sebab dia tak kembang. Oh, ya. Mana tak ada? Semalam kan tutup nak apa mineral water di delete. Agak. Ingatkan ada kat rumah tak ada? Tahu. Mr. Kail. Miau. Memang. Oh kan. Kau punya bilik tu tandas pintu belakang kan? Dah tanah pintu belakang. Kita buka tandas. Lepas tu pintu tak belakang ada. kat tandas. Ni tak ada. Oh. Yang korang tu. Kita punya unit lah. Sebab ni orang mandi sungai terus ikut belakang. Habis tu dah Yang belah sana ada tandas bawah. Korang tak boleh mandi sungai Ada tandas bawah. Sungai. Yang sana Sambal ada tandas sedap. bawah. Sedap sial. Sial. Boleh ke? Kau buat ni? Ui. Pakai okey, pakai. Fakul trauma. Asal kau buat laju. Sebab dia kejar ke ada macam Tak bawa laju lah. Nak tu tak bawa laju je. Ha? Asal tak. Nip. Atak tadi aku hon-hon tu. Kau tahu aku potong ETA 20 minit. Aku tak nak lalu off road tu je. Ya sama. Tu aku laju mampu kau orang lambat-lambat. Nak call abang tu sekali tak angkat lah mampu aku jalan.
Tutup baru patah balik. Ni jatuh doang sampai. Dah. Biasa dapat ini orang Janji Melayu. itu dia orang 850. Itu pelik. Sana lah, sana pun kau. Sana ni. Oh, cium mata baru. Hi my darling. Bye. Hi my darling. So this is my brother. And this is my anak fruit. This is my brother, gang. Tengok. Kau buat live time water rafting nanti. Biar aku pakai. Tahu-tahu hilang water rafting. Ya, biar aku Macam pakai. ni. Hawa. Ni Vietnam. Hey. 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 Tak kan ni. Tak masuk gua. Boleh buka ah. Kena masuk tu. Tumpang tu. Ni pun. Boleh? Memang aku standby untuk bawa. Suka banget. Macam biasa, sesat dia kita angkat. Bye, Iza. Love you. Mwah. Drone tak bawa kan? Bodoh tu dah kereta gila. Pusing. Oh, diskon. Oh, gambar. Nanti nak video dah. Geng. Kepala ni kecil sangat. Kita bawa phone ni. Titik kat ni. Ya, kabur betul. Tak apalah. Siapa? Jelas. Ya. Kepalanya kecil sangat. Tak settle-settle. Boleh. Ya. Tercekian ni. Sama kita orang pun pulang pada. Dah memang tak masuk. Kita paling atas. 125 meter. Kita orang paling tinggi sekarang. No, dekat. Ya. Nampak tak cantik kan? Betul? Ya, ni tour guide kita orang. Ambil dia. This sporting. Ya. Love. Ya, kat sini menggeletar gila kaki. Jangan dekat RM1 tapi. Ayo. Kita nampak? Ayo. How was the ride? Macam tak berapa tinggi boleh tahan tak? Ni betul cari kesesatan. Ti. Sekali tadi kepala tak lepas. Kepala Let's go! Boleh terus ke depan. Terus ke depan. Dapat ke delay. Okay, tengok atas dulu sebelum bangun. Teruk sangat dah tu. Experience tak? Three hours later. Yes. Tanya anak lah. Tak nak tidur. alam. Wow. Apa yang naik Lek. Okay, kita nak pergi makan pula, geng.
Oh, tak boleh nak ais. 1 hour later. Jadi kau tanya, proses bila boleh siap? Dan Semua senyap. kau panas juga? Je. Kalau kata TV, kalau nak bawa sikit, aku boleh tu. Stop, rest dulu. Dia bagi jumping murah sikit ke? Pakai arai bang, arai okey. 1, 2, 3. Hours later. Oh, so ni map dia. Kita duduk mana? We are here. So tak faham lah. Tak apa gerak lu. So tadi kan water rafting saya hampir nama 2 kali. Saya tengah buat barbecue. Sila bang, nak apa? Ha? Nak apa? Anik ada dapur ke? Kena masak dalam tu ke? Sini? Tak ada kat sana. Kena masak sana? Bang ni jual bang. Itu selalu habis dulu. Nak menggoreng kan? Tak Tak nak. Nak bakar-bakar. Nugget 8 ni dia goreng. Kita habis semalam. Yang list tu. Apa ni? Buat kenangan. Aku Ayah ni. Ni kita tengah bakar-bakar. Pasal dulu, apa itu makin cepat tinggi je. Ya tu. Sebab tak ada Penyempit. tak ada apa namanya? Serai. Serai tak ada, dah tak jumpa dalam. Terasing lah tu. Ni buat mengopi pula kat sini. Vibe. Baru vibe orang tu tak. Okay. Yeah. Apa Kopi kata ke matcha? tak suka dua-dua. Okay. Maaf. The next day. Berkabulasi. Tengok saya. Morning crab. Berkabus tak? Iza! Semua tengah mati sekarang. Kenapa berkabus aku punya ni? Sejuk sangat. Ini Anik say hi. Morning. macam sakit juga. Sakit badan ke? Chalet kita orang kat situ. Okay, chalet dia best aircon dia sejuk. Makan nak apa? Wah, si lemak. Malah tunggu dia nak makan je terus. Iza tunggu Nabil ke? Tak kot, dia pun dah call tadi tak berjawab. Biarlah je. Semua pada koma dah. Ni apa ni? Oh, telur. Semalam telur tak gerak kan? Oh. Ni semalam. Oh, English breakfast
Yeah. Kari pap. Itu apa? Ayam ke? Roti. Ini pemandangan kita orang. Apa? Ni ada orang tidur situ. Lepas tu tempat tidur perempuan, tempat tidur lelaki. Sejuk. Sejuk. Kalau korang nak kemah, sini ada main tapak-tapak. Buat kemah sini. Seksinya nyau. Jarang jumpa yang gebu. Ni kalau korang ada rasa nak pergi. Zara Garden. Screenshot. Mana kita orang duduk, Mat? Benda ni dah ubah. Tak apalah, tak faham. 1 hour later. Lana, aku cakap apa, Lana? Lana. So sweet. You want to Ya, dari Diana. Diana. Belang. Kita sebelang. Enggak. Itu gini. Kek atau lontong. Tutup, geng, tutup. Perasaan dah. Penat dulu aku cari tempat. Dia kata kita pergi Rawang. Itulah Iza. Tapi yang Kek Long tu yang gua, yang kafe tu Kin Long. Saya tak nak makan je. Tak lapar, saya lapar balik. Oh, cantik dia. Iza dah lapar. Kita kan share makanan. Ayo. Allah yang satu. Afi, boleh beritahu Afi awak? Daripada atas sampai bawah. Okey. Bandel. Bandar. Oh. Yang daripada Myanmar mana? Ni. Saya Portugal. awak seorang je angkat tangan sekarang. Saya Japan. Tempat ni jalan. Free lagi satu. Maksudnya ambil lagi satu? Kita masa-masa terbeli dah. Nah, beli terus. 3 perfume. Ya. Dah tak lah aku pula. Elok pula aku lihat aku kat sini. You tu, tempat lawa. Ni siapa ni? Tak kenal lah. Siapa ni? Pilih yang ni lah. Nak yang campur tu. Yeay. Satu, dua, tujuh. Ayu. Ini Tengok aku pegang nak siapa siapa tadi. Kata-kata Jemput beli. Bukan begitu cara. Bukan cendol lah. Ini satu. Oh, the channel apa? Ya, ada yang bisa. Abang cendol tu bang. Kau tengok dia punya bola dia. Ni kalau minum ni mati ke? Kau pernah naik bas pakai tiket tu? Mana? Pernah lah. Bukan duduk Tanjung Malim. Balik kampung. I pernah. Kalau bas luar negeri saya tak dapat. Daripada rumah saya pergi Karawang ke Gosin. Gosin goyak, banyak ada goyak. Lepas tu aku pakai benda tu buat tipu naik bas lain. Mana boleh lah. Ada yang tak goyak. Dia tak goyak, kita goyak. simpan. Simpan. Masa naik tu kita Kita naik bas lain, tunjuk. Polis tangkap dia. Aku sempat merasa sebab balik kampung naik bas. Sedap. Your baby sedap. Sedap. Okay. Oh, dia bagi dulu. Kacang. Jarang-jarang lah. Okay, bateri I nak habis, geng. Oh, cantiknya. Oh my god, cantiknya. Ada miau-miau lah. Ni je barang dia. Bye. Cakap yang baru lah tu. Ikut kan? Nak. Hai. Nanti tu tengok balik. Tak kalau kau mati awal tengok kat cucu ke. Kenapa mati awal aku nak tengok? Kau bagi dia tengok. Penat ke hari ni? Tak ada. Tak ada Macam Kita ngantuk. orang boleh water rafting lagi sekali. Oh, boleh water rafting Bila water rafting? Mana yang kau kata yang tu? Sendiri apa? KKB. KKB kan? Aku nak putih tu.
Aku nak putih je. Mana? Ni aku nak putih je. Betul lah masa kat Sampai video. Biar. Hai. Hai korang. Kuat-kuat lah nanti bakal isteri aku tengok ni. Hai. Hai anak-anak abah. Cemburu. Cakap hai kepada anak-anak. Anak-anak akan datang. Kata ada anak-anak saya Hai. selamat membesar. Jugalah dengan anak-anak saya akan datang selamat membesar. Sihat selalu. Kalau awak tengok video ni maksudnya Tengoklah, lihatlah muka abah waktu muda-muda ni. dia ingat dia buat video untuk masa depan kan. Cakap lagi untuk anak-anak masa depan. Dah cukup. Dah cukup. Kalau dengar nanti takut risau bertambah benci. Betul. Kami tak boleh nak bagi ucapan banyak sangat kepada anak-anak yang Kita akan tak datang. tahu anak-anak kita ni macam mana. Kalau dia benci kita, dia tengok lagi membenci ni kan. Ingat jangan jadi macam abah jadi lagi better dari abah akan datang. Terus start video dengan kata-kata tu. Yaudah. Saya Norman, Dia tak stop orang. umur 28 sekarang ni, sedang mencari jodoh. Sambung. Dia gerak tu. Test.